Tada! Tengok, tak beli apa. Tak beli perfume lagi. Kali ni tak beli brand Zindor. Sebab ramai sangat review kata bau dia sedap sangat. So tak beli 2 sebab buy one free one. Jom kita tengok macam mana dalam dia. Tada! Begini. Okay, Tata ambil satu champagne Bose. Oh, cantik lah dia punya ni. Allah, comelnya you all. Okay, satu. Tengok lagi satu. Satu lagi. Tada! Cantik lah kotak dia. Tata ambil ini gingham plate. Sebab korang siapa yang kenal Tata tahu Tata memang suka bau-bauan yang manis umpama Tata. Jadi Tata dapatkan 2 bauan yang manis katanya. Jadi mari kita Tata buat testing sikit adakah betul. Sebab Tata punya perfume semuanya full size bottle, melainkan hari tu yang Tata beli kecil-kecil tu, tapi Tata macam rasa tak sesuai untuk bawa ni Tata nak pergi travel. So jadi Tata cari satu perfume yang bau dia sedap untuk Tata bawa pergi travel. Okay, kita try Champagne Bose ni dulu. And dia kata sangat ramai peminatnya. Oh, cantik lah botol dia. Alah, tak sukanya benda-benda yang comel-comel begini. Oh ya, yeah. Bau dia sedap rupanya. Okay, tak sambung sikit. Oh, dia punya spray ni Sedap bau dia. Kita akan cuba esok kita pakai sama ada dia akan tinggal belakang ataupun berapa jam dia akan tertinggal. Yes, cuba bubblegum. Okay, ini bau dia macam bubblegum. Sebab aku tak suka manis. Manis saya rasa macam nak makan diri sendiri. Okay, yang ini gingham plate. Gingham sebutan dia. Gingham plate. Yang kata macam bau bunga-bungaan. Actually tak suka sangat bau. Ya Allah, marah kat dia. Dia budak marah lah. Kita try. Tak boleh lambat. Tu dia marah tu. Oh yes. Ini bau dia lebih kepada, okay, ini lebih kepada fruity. Yang ini lebih kepada floral. Yep. Dia macam ada bau rose sikit. Tata akan cakap dia sedap, tapi tidaklah terlalu sedap. Tata masih lagi Zindor. Tata banyak dia dapat tengok review-review yang sangat menarik, yang sangat I don't know. Adakah dia terlalu overhype? Sebab untuk Tata Sugar Bomb masih lagi di tangga teratas untuk perfume lokal pilihan. Untuk Tata lah. Tapi sebab ini botol dia cantik dan comel dan senang nak bawa dia letak dalam handbag, so Tata beli. Tata dapat ni murah. Ya, murah. Actually dia satu ni tak silap Tata dalam 20, dekat 30 lah, dalam 27 macam tu. Tapi Tata dapat satu harga buy one free one. Berbaloi tak berbaloi? Berbaloi. Okay. So korang siapa yang teringin nak pakai, actually kan ini tak boleh online, tapi dia ada je jual. Tata nampak tadi siang Tata keluar pergi SSCC Mall. SSCC Mall dekat parking tu ada kabut sale tau. Setiap hari, dia bukan kabut lah, kabut sale lah. Diorang buka, memang diorang macam ada
macam pasar lah macam tu. Diorang meniaga macam-macam lah. Meniaga baju, meniaga barang-barang, makanan, tea, kek, dessert. Banyak lah macam-macam. Kalau free pergi Sabtu Ahad kat situ. So tadi Tata nampak ada orang buka booth jual Zindor ni. Tapi sebab Tata ada order jadi Tata taklah beli kat situ. Tapi ada di situ ya, saiz yang macam ni. So siapa-siapa yang rasa macam nak bau dulu, ni Tata macam consider blind buy sebab Tata dengar ada orang sebut, oh sedap, bau dia sedap. So Tata try lah. Tapi taklah mengecewakan sangat. Still okey lah bagi Tata. Okay, settle untuk Tata punya travel perfume yang comel ni. 15 ml 15 ml. Satu ni jatuh tak sampai RM15. Not bad lah. Okay, jumpa korang lagi nanti dekat next video. Bye bye.